Hai, hari ni kita nak pergi test kamera. Kita nak pergi mana? Kita nak pergi Makan dekat Seduduk. chef kecil, dekat Seduduk. Okay. Boleh ke? Bermula dari sini, baru saya guna DJI Osmo Nano untuk record video ni. Ni baru record. Ya tak apa. Okay, kita dah nak sampai. Yay! Jom. Jalan depan. Panjang video ni, kami memang tak pakai mikrofon. Walaupun tak pakai mic, okey je rasanya sound quality kamera ni. Masih boleh dengar suara kami walaupun kami bercakap perlahan. Ingat nak beli DJI mic mini yang baru tu, tapi nantilah. Sekarang kami masih malu-malu lagi nak bercakap depan kamera. Lebih selesa buat voice over. Lagipun saya ni auto gagap nak cakap bila spontan. Kalau depan kamera lah. Kalau borak dengan orang okey je. Bercakap pasal gagap ni, ada tak korang terbaca kat social media pasal topik suri rumah alami speech delay bila dah tak bekerja? By the way, saya juga suri rumah dan dulu pernah bekerja. Dari dulu saya bukannya jenis yang peramah sangat dan agak segan juga nak bercakap kalau dengan orang yang baru kenal. So nak kata saya juga alami masalah itu, alhamdulillah tidak. Ini memang saya dari dulu. Kalau korang ada pengalaman, boleh tak share apa puncanya? Adakah sebab kurang komunikasi? Tapi kan kita masih communicate dengan orang-orang dalam rumah. Dengan suami, dengan anak-anak. Buat urusan jual beli, urusan dengan cikgu-cikgu di sekolah anak. Kadang-kadang balik kampung, jumpa adik-beradik, saudara mara. Saya takut juga tersalah cakap. Mungkin ada orang yang tak sama kehidupannya seperti ni kan? Yeay, breakfast kami dah sampai. Rania dah mudi dah masa ni sebab saya nak record video. Dia pula dah lapar. Mencabar juga buat vlog ni ya. Saya rasa saya susah nak fokus dalam situasi sebenar bila asyik nak record je. Next clip ni saya cuba buat video POV tapi macam tak sesuai je angle ni. Tak nampak sangat makanan dalam pinggan tu. Sebelum balik, jom kita cuci mata tengok pastries ni. Jom perut dah kenyang. Setakat ni je video hari ni. Jumpa lagi di video akan datang. Buat komen, like dan subscribe sebagai semangat kepada kami untuk terus bervlog dan mengedit video. Terima kasih.